Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Seri. Negara kita baru saja selesai dua pilihan raya negeri, iaitu di Johor dan juga di Sembilan. So, apa pandangan Datuk Seri mengenai kedua-dua pilihan raya negeri yang diadakan? Saya melihat pahaman dipanggil far right ataupun ekstrim kanan muncul semula di Malaysia ini. Pahaman ekstrim kanan atau ekstrim kiri selalunya ia membawa bahayalah kepada suatu masyarakat atau negara. Kita mengetahui komposisi rakyat Malaysia. UMNO dan Perikatan memerintah sejak tahun 55 bila pilihan raya diizinkan oleh pihak penjajah diadakan pada waktu itu. Kemudian pilihan raya yang kedua selepas merdeka tahun 59. Artinya antara tahun 55 hingga tahun 59 itulah masa merdeka di mana penduduk-penduduk sama ada Cina, India atau kaum-kaum Melayu yang kecil diterima sebagai rakyat Malaysia. Kalau nak main blame game, boleh, tapi saya tak suka main isu itu. Yang menerima mereka ini semua yang berada di Melaya waktu itu, Persekutuan Tanah Melayu, ialah UMNO dan Perikatan yang menjadi kerajaan. Bila mereka diterima menjadi rakyat, saya juga ada mengucapkan penghargaan kepada mereka kerana untuk menjaga Bumi Putera dan orang Melayu diwujudkan perlembagaan yang beberapa perkara untuk menjaga kepentingan orang Melayu, Islam, Bumi Putera, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ini saya ucap tahniahlah kepada pimpinan pada waktu itu. Kerana mereka tidak beri free ticket kepada mereka yang menjadi rakyat yang diistilahkan pada waktu itu sebagai pendatang. Bila seseorang itu diterima menjadi rakyat, maka mereka bernaung di bawah perlembagaan, di bawah Yang di-Pertuan Agong, di bawah satu undang-undang. Maka mereka berhak dalam segala-gala melainkan yang terdapat dalam beberapa perkara hak Bumi Putera. Itu kita faham. Memanglah untuk menjaga Bumi Putera, Melayu dan sebagainya, ada usaha di pihak kerajaan untuk membantu kerana mereka tidak berada di garis yang sama dalam ekonomi. Maka perkara itu diterima secara umum. Tetapi hal kecenderungan far right ini muncul kedua-dua pihak menjelang tahun 69. Kempen atas nama kaum. Maka berakhir dengan pertembungan fizikal. Peristiwa 13 Mei, peristiwa berdarah. Yang kita lihat kedua-dua pihak terbunuh dan kerajaan terpaksa buat mageran. Tun Razak ambil alih pentadbiran mageran dan usaha dibuat sebegitu hebat selepas itu untuk mengedarkan kebencian antara kaum dengan berbagailah minggu muhibah, lagu-lagu yang dicipta di radio. Waktu itu TV belum popular. Melalui radio, melalui Jabatan Penerangan, kempen muhibah supaya jangan ulang peristiwa 13 Mei di mana golongan far right, sama ada far right di kalangan orang Melayu, sama ada far right di kalangan orang Cina, daripada berbagai parti, berbagai puak, termasuk di kalangan kaum India. Peristiwa itu menjadi pengajaran yang besar kepada Malaysia. Kemudian menjelang tahun 87,
berlaku pula iaitu MCA pada waktu itu memang hebat dan kuat menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Naib Presiden mereka Lim Kim Sai menjadi juara dalam tuntutan itu. Amat dimarahi oleh orang-orang Melayu, terutamanya UMNO. Berlaku perhimpunan besar, sama ada di Dewan-Dewan Cina, di Dewan Tok Kong, dan orang Melayu pula berhimpun sehingga Perhimpunan Pemuda UMNO di Stadium TPCA naik spanduk menyatakan basahkan keris dengan darah Cina. Himpunan Melayu pada bulan Mei merayakan ulang tahun UMNO, ada seorang pimpinan UMNO di peringkat pertengahan lah waktu itu, menyatakan bawa senjata ke Kuala Lumpur paling kurang mancis api. Ketegangan begitu dahsyat, dicampur pula amukkan Private Adam di Coket, dan didengar ada berita peniaga Cina yang masuk ke kawasan kampung dipukul. Keadaan menjadi tegang sebegitu rupa. Perdana Menteri waktu itu Tun Mahathir melancarkan operasi lalang, menangkap lebih 100 orang aktivis politik, kebanyakannya daripada pembangkang, termasuk saya sendirilah ditahan waktu itu, termasuklah Khalid Samad, Mahfuz Umar dan beberapa orang yang lain. Dan selepas dibebaskan kesemua, diadakan pilihan raya pada tahun 90 dan BN kembali berkuasa. Kemudian ianya reda bila dicakap soal Melayu begitu hebat. Parti Islam pula muncul dengan satu slogan menggempur pemikiran asabiah. Karena bahayanya asabiah itu. Dan ini menggempur pemikiran asabiah ini di zaman Presiden Tun Haji Yusof Rawah. Dan kita pun waktu itu, saya dalam pemuda, menghafallah sikit sebanyak hadis-hadis. Laisa minna man da'a ila asabiah. Hadis-hadis seperti itu. Dan apa saja dalam bentuk asabiah ini kita tentang. Dan kita dapati bila datang pilihan raya, PAS tidak popular. Bahkan biasa dapat hanya satu kerusi sahaja, iaitu Pekalan Cepa pada tahun 86 melalui calon PAS waktu itu, Datuk Abdullah Arsyad. Jadi kita lihat di situ bahawa isu far right ini dia timbul sekali-sekala. Sekarang ia muncul semula apabila melalui demokrasi DAP boleh menang tak kurang daripada 30 kursi sehingga 40 kursi. Sudah kita lihat pilihan raya yang DAP mula muncul hebat ni 2008, 2013, 2018, 2022. Maka ditiuplah semangat anti-DAP. Anti-DAP, DAP anti-Islam, DAP komunis, berbagai-bagai isu dimainkan dan far right ini muncul semula. Dan isu ini dimainkan begitu hebat dalam pilihan raya kecil yang berlaku pada bulan Julai dan Ogos, di mana ianya laku isu itu yang menyebabkan parti juga yang berada bersama parti pemerintah, BN, boleh bersama dengan parti pembangkang, khasnya PAS dan Wawasan. Mereka sanggup bersama untuk kononnya ancaman DAP dan ancaman Cina dan kumpulan anti-Islam. Dan ianya berjaya buat sementara sekarang ini. Saya melihat lebih jauh isu ini. Sebab isu far right ini, ekstrim kanan ini, jangan kita fikir hanya di Malaysia. Kalau ia digembar-gemburkan, ianya berbahaya terutama sekali di Eropah. Eropah sekarang bila mereka lihat orang-orang yang bukan berkulit putih, yang bukan berambut perang,
mula mengambil tempat dalam politik dan ekonomi, terutamanya di Britain dan negara Eropah yang lain, termasuk di Jerman. Sehingga Datuk Bandar London dimenangi oleh orang Islam Sadiq Khan yang bapaknya datang daripada Pakistan. Dia bukan generasi keempat kelima, hanya mungkin generasi kedua. Menang di London. Begitu juga di Scotland. Menang seorang pemimpin dalam pilihan raya dalam mengetuai Scotland satu ketika. Dan di New York, bagaimana Mamdani boleh menjadi Datuk Bandar di pusat jus lobby. Dan sekarang di Michigan pula, menang lagi seorang Islam yang bukan berasal daripada kulit putih. Di Amerika, isu far right ini, sebenarnya Amerika ini adalah bumi imigran. Semua yang datang di situ, yang bumi putra di situ, Red Indian. Tetapi seolah-olah dianggap yang bukan kulit putih, bukan bumi putra. Walaupun Donald Trump, isterinya itu bukan orang Amerika, tapi tak apa sebab dia orang berkulit putih. Jadi pahaman far right ini muncul, ia saya nampak lebih berbahaya kedudukan umat Islam dan orang Islam di Eropah. Kita sekarang ini jangan lupa kita bersifat global. Apa yang kita bercakap di sini, seolah-olah China ada negeri China, India ada negeri India, ini hanya negeri Melayu. Bagaimana kalau di Eropah, mereka bercakap Eropah untuk orang Eropah. Sedangkan di sana itu, bukan kata orang Islam, Hindu hingga dapat menjadi Perdana Menteri Britain, Rishi Sunak. Jadi pahaman far right ini jangan kita lihat semata-mata di Malaysia. Far right ini pula dianggap superior satu kaum. Akhirnya dia akan menjadi pahaman Jew, the chosen people. Dan mereka menganggap mereka lah orang yang terpilih, maka tempat mereka memerintah, mereka tak boleh ada kaum lain. Mereka menghalau orang Arab, menghalau semuanya. Bahkan kalau tak lari, mereka bunuh secara yang begitu zalim. Dan mereka pula, golongan far right ini, yang kebanyakannya adalah Yahudi, memainkan peranan untuk menguasai pemikiran rakyat Eropah, khasnya pemerintahan Eropah. Jadi, di Malaysia ini, pejuang-pejuang far right ini kena jagalah. Jangan lihat hanya di Malaysia. Ancaman DAP, kononnya ancaman China dan sebagainya. China Malaysia. Tetapi jangan lupa bahawa orang-orang Eropah juga mereka letakkan ancaman orang Islam terhadap negara mereka. Sedangkan mereka, kita tahu kenapa orang Islam ke sana, mereka dulunya menjajah di Pakistan, India, menjajah Afrika, menjajah semua, dan rakyat di negara itu pergi mencari rezeki di negara Eropah dan akhirnya mereka diterima menjadi rakyat dan mereka berhak mengikut perlembagaan negara itu. Sebab itulah bagi saya pahaman far right ini, terutama di kalangan orang Islam, pemikir Islam, jangan mudah terjebak. Sebab kalau di peringkat global, yang akan rugi besar ialah orang Islam itu sendiri yang sedang bertapak kuat di Eropah sekarang ini. Ahli-ahli majlis di Jerman yang banyak dimenangi oleh orang-orang Turki, yang berada jutaan orang di Jerman. Dan kumpulan far right di Jerman juga sedang muncul. Apakah mereka juga mengambil contoh di Malaysia, iaitu golongan ekstrem kanan ini muncul, maka mereka mengambil peluang untuk menghalau orang-orang, khasnya orang-orang lain daripada Eropah. Dan di antaranya yang ramai di sana ialah orang Islam. Apapun sikap kita nak ambil, kita hendaklah bersifat global. Jangan lupa yang Nabi berpesan, laisa minna man da'a ila asabiah. Jadikan perlombaan. Saya sebut selalu dalam pemikiran saya, kalau orang Melayu tertinggal, kenapa tertinggal? Kita kena mencari jalan, menaikkan mereka dalam bidang ekonomi dan kerja mereka. Sedangkan institusi-institusi orang Melayu lah yang banyak rosak.
kerana berlaku penyalahgunaan pasar, rasuah, penyelewengan yang kita lihat. Kadang-kadang berlaku kekecewaan, termasuk orang-orang bukan Islam yang ada di Malaysia, mereka pembayar cukai dan menggunakan wang negara untuk membantu orang Melayu. Ya, mereka terima, itu adalah hak dalam perlembagaan. Tapi kita lihat, apa jadi pada bank rakyat dahulu? Setelah diperbetulkan, barulah dia berjalan dengan baik. Alhamdulillah, bank rakyat muncul di antara bank yang baik sekarang ini. Kemudian kita lihat apa jadi pada 1MDB. Apa jadi yang paling akhir? Tabung haji. Apa jadi pada nafas? Semua ni kita kena mencari jalan bagaimana kita nak baiki supaya konglomerat Melayu ataupun syarikat-syarikat yang dibiayai oleh kerajaan ini berjaya. Bukan dengan kita membenci kaum lain di atas kejayaan mereka. Soal ancaman terhadap Islam. Kita kena fikir yang di Pertuan Agong adalah kita orang Islam. Raja-raja Melayu orang Islam. Ketua Polis orang Islam. Ketua Tentera orang Islam. Ketua-ketua pejabat daerah orang Islam. Apa yang diancamnya? Malulah kita kalau ada ancaman. Sedangkan kita mempunyai satu birokrasi yang besar untuk hadapi semua masalah ini. Saya nampak ia digunakan sebagai umpan untuk mendapat undi, bukanlah satu ancaman yang nyata yang besar. Macam negara-negara Arab lah. Kutuk Israel, slogan apa semua. Tapi apa mereka buat? Perintah Allah untuk menyediakan kekuatan. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Sedia kekuatan. Apa yang mampu oleh kamu untuk gerunkan musuh Allah, musuh kamu. Negara orang Islam siapa yang buat? Iran saja. Dia buat penyelidikan, dia tumpu, dan pemimpin dia tumpu dalam bidang penyelidikan, kesihatan, dalam bidang pertanian, dalam bidang persenjataan. Dan sekarang mereka boleh hadapi Israel dan Amerika. Negara-negara orang Islam yang lain, kutuk, buat resolusi, sidang, tapi semuanya menguatkan Israel dan Amerika, membeli senjata daripada Amerika, sedangkan senjata-senjata itu boleh dibuat, ataupun kita lihat senjata moden sekarang daripada Iran, belilah daripada Iran. Biar ekonomi dia berkembang. Ini tidak tetap dengan Israel dan Amerika. Jadi kita main slogan hanya untuk mempertahankan kuasa bagi negara Arab terhadap Israel, tapi apa pun mereka tidak lakukan untuk melemahkan mustakbirin dunia ini. Inilah yang saya nampak kumpulan far right ini yang muncul di Malaysia sekarang ini. Awasi, yang mengambil keuntungan ialah di Eropah dan Amerika. Jaga, baik itu kita jangan terjebak balik kepada persaingan. Dalam perlembagaan hak-hak orang Melayu Bumi Putera, pertahankan. Penuhikan tuntutan itu. Apa yang perlu dijalankan supaya orang Melayu Bumi Putera meningkat naik dalam segala bidang. Bukan dengan kita maki hamun kaum lain, mengesyaki perkara yang tidak dibuktikan. Akhirnya kita lihatlah, bila berlaku soal far right ini melampau, kita lihat golongan far right di negara lain juga akan mengambil sikap yang sama. Akhirnya saya nampak kerugian berlaku, terutama sekali di Eropah, dengan far right yang muncul di Perancis, yang muncul di London, yang muncul di Jerman, semua itu akan menyebabkan mereka yang migrate ke sana di bawah penjajahan kerajaan Eropah dulu, sekarang juga hadapi masalah. Baik itu kita jangan melihat masalah itu setempat kita cari jalan, bukan kita berdiam diri, tapi pada masa yang sama jangan kita beri senjata ini kepada orang lain untuk mengambil sikap. Bahayanya kedatangan misalnya orang-orang Islam di Eropah yang juga menjadi tajuk perbincangan di sana sekarang ini. Dan politik di negara Eropah, terutama sekali UK, yang menjadi tempat kita pergi selalulah. Sekarang mereka pun, Perdana Menteri mereka jarang boleh kekal 5 tahun, selalu bertukar. Dan kita juga sedang menuju ke arah itu. Jadi keadaan turmoil ini wujud. Di antaranya muncul perjuangan soal far right ataupun ekstrim kanan ini. Buat masa ini, takat ini dulu.